okey. Saya nak tunjukkan, ini saya punya kedai, harga ni memang paling murah kakak. Kakak, harga ni memang dah paling murah. Tak payah pening-pening pergi nilai kakak. Ya, ini adalah ini Morocco Purple. Morocco Purple. Ya, yang nak bayar komen dan payment. Ini adalah Morocco Purple. Ya kakak, kita jual kapet kakak. Kita jual kapet yang dah boleh tepuk-tepuk sikit. Nampak tak bezanya? XL dengan L. Yang L mana satu? Yang L tu warna purple. XL yang belakang dia. Kalau untuk bilik tidur, ambil L. Ruang tamu, ambil XL. L, ruang tamu, meja makan kecil boleh. Okey, XL memang besar kakak. Ini Jordan Blue. Okey, ni... Ya kakak, ini Jordan Blue. Kalau akak punya bilik, saiz bilik, akak ambil je saiz L. Kalau ruang tamu, ambil XL. Ruang tamu, ambil XL. Bilik akak ambil L. Ini Jordan Blue. Belakang ni macam ni kak. Ini kod Jordan Blue. Belakang ni macam ni. Untuk bilik, akak ambil je saiz L. Ruang tamu kalau besar, ambil XL. Ini kod Dubai Blue. Ini kod Dubai Blue kak. Akak dapat harga berapa ni kapet dia? Ini Dubai apa? Dubai Blue. Ni Dubai Blue memang lawa. Kalau rumah akak elegan, klasik, akak ambil ni. Dubai Blue memang lawa. Desain ni memang mewah. Ini Turkey Pink. Ini Turkey Pink. Ini adalah kod Turkey Pink. Akak boleh cepat kak cakap. Akak boleh cepat kak cakap. Ni adalah Turkey Pink. Turkey Pink. Harga murah-murah cakap. Harga murah-murah. Okey kak. Turkey Pink. Ini dia punya rupa kak. Harga murah-murah. Akak, dia punya memang betul-betul tebal. Dia tak terlalu tebal, tak terlalu nipis akak ya. Okey. Akak, harga dah murah. Ini adalah Morocco Blue. Okey. Ini adalah Morocco Blue. Morocco Blue ni untuk mereka yang rumah klasik memang cantik. Saiz, kalau untuk saiz bilik, akak ambil saiz L. Kalau untuk ruang tamu besar, ambil XL. Tu je. Okey. Ini French Black. Ini French Black. Ya, ini French Black. Ini untuk rumah yang moden, akak ambil French Black. Ni. Rupa kapet macam ni. Belakang dia macam ni. Depan dia macam ni. Okey, di sisi depan. Okey, depan dia macam ni. Okey, ni untuk yang suka minimalis and modern.